Okey. Dia selalunya berapa kali terbang bang? Untuk dapatkan accuracy dia tu. Untuk competition biasanya 12 round. 12 round. Ya, 12 round. 12 round ni dia ambil point terkecil lah sebab dia akan kira daripada ketepatan daripada point tengah-tengah tu. okey. Dia kira in centimeter. Ah. 12 kali siapa punya paling kecil sekali dia menang lah. That means yang paling kecil tu yang paling dekat dengan Paling dia punya dekat dengan landing kosong point tu. dia lah. Dengan Okey. burai dia. Okey. So ini payungnya, ini harness lah tempat kita duduk, tempat pilot duduk. Oh dia ada tempat duduk bang eh? Okay. Okey. Kalau yang bawa orang tu berdua lah. That means 2 tempat duduk lah bang. Tapi lagi berat lah eh. Ya, payung dia lain, lagi besar. Payung, macam payung ni berapa bang harga dia? So kalau complete set ni kurang 15,000. Oh, 15,000 bang. Kalau complete set ni dengan reserve, ada satu lagi reserve. Reserve ni maksudnya? Emergency. Okey. Ada emergency, kita ada satu payung lagi lah. So complete set dalam 15,000. 15,000 eh. Ya, boleh belah sikit. Okey bang, boleh. Boleh tengok. So ni nanti sebelah ban take off tu abang kena lari dulu kan? Ya. Ah. Kita naikkan payung, betul dia lari. And then airborne lah. Landing tu kita panggil airborne lah bang eh? Take off tu airborne. Oh, take off airborne. Bila terangkat je kaki dipanggil airborne. Rezeki saya lah. Rezeki lah dapat tengok ni. Dapat video ni. Besar bang. So macam competition yang abang nak pergi nanti ni, dia punya price dia okey bang? Ya, ada price. Price dia eh? Adalah okey. Okey jugalah kalau dapat okey juga. Ya. Yeah. 2,000 lah. 2,000. Kita pergi sebab kita nak dapatkan ranking. Sebab kita ada ranking dunia, competition ada ranking dunia. Okey. Kebanyakannya selain daripada hadiah duit, nak maintain ranking lah. Naikkan ranking dunia. I see. Abang sekarang ranking nombor berapa? Saya 200. 200 out of? Ribu lah. 200 atau 1,000 tu kira power lah bang. Malaysia yang paling bagus ranking dalam 30 gitu. 30? Oh. 30 out of 1,000. Kan? Tapi respect bang. Abang stamina mesti kuat kan? Competition tu masuk abang kena bayar dululah. Mahal bang eh? Oh, so tapi tempat tinggal semua dekat sana sendiri. So maksudnya in order nak dapat balik modal-modal tu kena menang lah bang. Okey, faham. Ini yang solo. Kalau yang bawa orang tu, yang berdua tu kita panggil tandem lah. Okey. Ini kita nak training untuk competition kan. I see. Dia yang commercial tu kita bawa orang, ada penonton sana dia nak terbang, kita bagi tahu. Kita bawakan terbang lah. I see. Macam abang pergi nanti tu. Oh, dia kena reverse dulu.
Nenek dah tu, nenek dah tu. Nenek ke? Tulangnya sana ke? Ha? Tulang sana. Apa tu? Landing. Sana tu. Oh tu. Kereta sana tu kan? Landing situ lah. Ada pakai ni. Aku bukan tak nak terai. Balik ya. Dia punya terbang tu memang kena, dia ada cara dia bang eh. Dia tak boleh terus tegak je ke bawah. Boleh juga. Tapi ni kira jalan-jalan dululah. Okey. Dia nak ambil angle untuk pergi ke landing tu. Okey. Steady lah nenek. Lebih nenek. Janganlah panggil nenek. Jangan nenek. Apalah. Tengok nenek. Dia tengok je macam senang tau. Tengok je macam senang. Tak kontrol dia. Susah. Kontrol dia susah. Terbang tengah hari sikit nanti pukul 1, pukul 2 macam tu. Saya bawa terbang. Sebab Angin kuat sikit. angin kuat. Oh. Lagi kuat dia lagi tinggi Dia boleh stay, boleh lama sikit lah. Syoknya. Yeah, good job Neni. Good job. I love you. Abang ni represent Malaysia tau. Pergi Indonesia. Wow. Sekali dengan Baik ah. Rezeki kami lah. Kami kebetulan nak datang sini kan. Allah. Oh. tu dia ada satu spot putih tu. Ya. Kat situ lah tu. Itu okey. Oh, dapat lah bang. Terror lah. Okey. Okay, saya terbang Okey bang. Good luck. Sangkut tak apa kak. Jangan landing atas kapal je. Macam hal ni. Dia ada spot dia warna putih bang. Kecil je. Dia kena landing kat situ. Saya gayat abang. Buat video boleh lah. Naik tak apalah. Tu spot warna putih nampak? Kecil je spot dia. Oh, yang warna putih tu. Kecil je.